Siapakah yang berhak menerima fidyah? Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah ini bukan zakat. Zakat 8 golongan terima. Fidyah puasa hanyalah fakir dan miskin. Apa makna orang miskin? Dia perlukan 1,000 sebulan, dia hanya dapat 900. Itu orang miskin. Apa makna orang fakir? Dia perlukan 1,000 sebulan, dia dapat tak sampai separuh, 400 lebih. Nah, itu orang fakir. Fakir 2 kali ganda lebih susah dari orang miskin. Jadi kena beri orang miskin, bukan nama miskin, orang miskin. Ada pun zakat lain. Zakat 8 golongan. Jangan campur fidyah puasa dengan zakat. Zakat boleh terima 8 golongan. Sabilillah, mu'allaf, orang berhutang, fakir, miskin, hamba muqatab. Ada pun fidyah hanya beri ke orang miskin. Dan nak cari di mana orang miskin? Cari sendirilah. Soalan seterusnya.